Korang suka tengok Doraemon, Dragon Ball, Naruto atau One Piece? Ya, itu semua animasi daripada negara Jepun. Tapi mungkin ada yang tak tahu ataupun tak ingat, Malaysia pun ada animasi sendiri tau. Kat sini saya senaraikan 5 animasi buatan Malaysia yang mungkin korang tak tahu ataupun tak ingat. Super Strikers. Mesti korang anggap Super Strikers ni datang dari luar negara kan? Mana taknya, karakter-karakter ditampilkan pun kurang menunjukkan ciri-ciri Malaysia kan? Tapi sebenarnya, ia merupakan keluaran studio tempatan iaitu Animasia Studio dan dihasilkan pada 2010 sebanyak 7 musim. Animasi ini merupakan adaptasi dari sebuah komik dari Afrika Selatan dan mula dikenali di negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Ia juga pernah ditayangkan dalam saluran kartun popular seperti Cartoon Network, Disney Channel dan Nickelodeon dalam berbagai bahasa. Seafood. Sekali pandang macam Nemo keluaran Universal Studio, tapi sebenarnya ia merupakan animasi buatan Malaysia yang dihasilkan oleh Silver Ant pada tahun 2012, mengisahkan tentang Julius, seekor ikan jerung yang ingin menyelamatkan kawannya di daratan. Dengan bantuan Okto, si sotong gurita, Julius berjaya berjalan di atas darat namun dikejar pula oleh sekumpulan penyelam yang ingin menjadikannya sebagai hidangan istimewa. Animasi bergenre pengemaraan dan komedi serta penuh pengajaran ini turut ditayangkan di luar negara seperti Amerika Syarikat. Chuck Chicken. Animasi pahlawan ayam ini juga dicipta oleh Animasia Studio. Ia menceritakan tentang kisah Chuck yang mampu bertukar menjadi Kung Fu Chicken melalui azimat telur emas kepunyaannya yang digunakan bagi melindungi Pulau Rocky Perch daripada kuasa kejahatan. Selain itu, siri ini juga mula ditayangkan pada 2010 di berbagai negara sebanyak 52 episod dalam 5 bahasa iaitu Inggeris, Malaysia, Mandarin, Indonesia dan Thailand. Rainbow Racer. Animasi ini sebenarnya merupakan terbitan dari Glue Studio yang bertempat di Cyberjaya, Selangor. Uniknya, siri animasi lumba kereta berteknologi tinggi ini menampilkan haiwan kebangsaan Malaysia, harimau sebagai watak utama bernama Ted. Misinya adalah untuk menjadi pelumba kereta terkemuka dalam kejohanan Rainbow Grand Prix di samping menentang pelumba lain yang cuba main kotor. Animasi ini juga dibuat sebanyak 2 musim di mana kedua-duanya berjumlah 13 episod. Willy Fast and Hilarious. Filem animasi ini pula merupakan arahan Yusri Abdul Halim dan diterbitkan oleh KRU Studio. Ia menggunakan suara selebriti tempatan seperti Ziza Razak, Johan dan Lisa Surihani. Willy yang dahulunya seorang pelumba mengalami kemalangan yang teruk dan terpaksa menjadi taksi. Namun hidupnya berubah setelah bertemu dengan Bella, sebuah model kereta yang kaya dan terkenal. Animasi ini menampilkan aksi-aksi menarik dan adegan-adegan yang kelakar, terutama ketika Willy berusaha untuk kembali ke track perlombaan untuk menangi hati Bella. Sebagai rakyat Malaysia, korang bangga tak?